Okey, kali ini saya akan kongsikan berkaitan macam mana kita nak lantik, nak buat projek dalam ChatGPT dan kita nak lantik iBuddy. Kalau aku nak lantik engkau sebagai iBuddy, pembantu peribadi aku. Aku nak kau bagi prompt kepada aku dan aku akan letak dalam projek ChatGPT nanti. Okey, apabila okey, ini pembantu kita dah. Kita copy, kita pergi bahagian projek. Kita buat new, contoh saya nak buat untuk stem, elemen stem. Elemen stem dalam RPH. Okay, default pada project only memory dan kita create project. Okay, kita pergi bahagian setting, project setting dan instruction kita letak sini lah. Respond, paste. Okay, project only dan kita simpan, save. Okay, sekarang ni kita nak masukkan source supaya dia boleh dapatkan data-data untuk bila kita minta RPH dan sebagainya, dia akan dapat rujuk pada source. Perkongsian, saya nak TMK. Okay, saya ambil satu source. Contohnya saya ambil yang tahun 3 untuk kemahiran asas. Asas kemahiran aplikasi. Okey, saya nak ambil bahasa Melayu. Modul bahasa Melayu dan kita download. Okey, kita akan letakkan modul bahasa Melayu ni dalam projek kita. Jadi bila kita minta RPH, dia akan rujuk pada sinilah. Okey, pergi bahagian source. Dalam projek kita, bila kita lain kali kita masuk, pergi bahagian projek yang kita buat tadi, kita klik dan kita masukkan source. Okey, kita add source, upload, cari tempat download modul. Jadi dia akan rujuk kepada modul ni untuk berikan kita RPH dan sebagainya lah. Okey, kita tunggu dia selesai upload modul. Okey, dah selesai. Barulah kita minta buatkan aku RPH untuk bahasa Melayu tahun 3. Aku nak ada elemen TMK dalamnya. Buatkan RPH yang senang untuk aku copy. Stop. Dan kita hantar. Baca dulu ni. Dah baca, hantar. Send prompt. Okay, nanti dia akan buat RPH yang ada mempunyai elemen. Elemen 1.13. Okay, kriteria kejayaan, BBM, set induksi, langkah 1, langkah 2, penutup. Murid menggunakan PowerPoint untuk hasil perbincangan. Okay, ini adalah contoh kita gunakan projek untuk hasilkan RPH kita lah. Dan hasilnya di bahagian resend. Elemen TMK dah ada, iaitu menggunakan PowerPoint, mendengar audio, membentangkan hasil perbincangan menggunakan komputer. Kalau kita nak ada yang butang kopi tu, kita minta dia buatkan
lupa. Cakap je. Sini. Buatkan aku butang kopi untuk aku salin ke mana-mana lah. Okey. Nanti akan bagi prompt, ada butang kopi. Sini kopi. Ini adalah contoh. Setiap kali RPH, okey, block. Dipanggil block. Barulah ada butang kopi untuk kita salin ke Word, Google Doc ataupun RPH itu sendiri. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini, pembinaan projek di mana kita masukkan source dalam bentuk PDF lah. Jadi dia akan rujuk kepada source tersebut untuk create sama ada RPH ataupun lain-lain lah yang kita perlukan. Ini kita buat iBuddy. Okey, sekian perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.